macam apa yang saya cakap tadi, saya yakin dekat luar pun mesti ramai yang ada masalah macam saya juga, yang berada dalam perkahwinan yang toksik macam saya juga. Memang betul apa yang Puan Aisyah cakap tu. Saya yakin dekat luar juga memang ramai yang mengalami masalah macam saya, yang seakan-akan macam saya ni. Tapi sebenarnya kita kena ada keyakinan untuk kita bangkit daripada kegelapan yang kita lalui ini. Sebenarnya yang menjadi sumber kekuatan kita tu adalah anak-anak kita sebenarnya. Sebenarnya diorang tak berhak pun berada dalam situasi yang diorang alami ni. Diorang berhak rasa bahagia macam anak-anak lain. Itu yang jadikan sumber kekuatan saya untuk keluar daripada perkahwinan ni lah, untuk selamatkan mereka dan juga diri saya sendiri juga. Orang selalu cakap apa? Kesian nanti membesar Tanpa ayah. Dulu saya selalu fikir macam tu juga, tapi sampai satu tahap saya rasa salah lah. Buat apa nak salah. ada? Betul. Buat apa nak ada kalau tak Dia ada father menyakitkan. figure tu. Betul. Tapi itulah Puan Emma ni bagusnya dia bertahan sampai ke anak yang keempat. Agak lama juga.